Thomas Jeffrey Hanks, yang dikenali secara universal sebagai Tom Hanks, dilahirkan pada 9 Julai 1956 di Concord, California, AS. Ialah salah seorang pelakon dan pembikin filem yang paling disayangi dan dihormati di Hollywood. Sering disebut sebagai ayah Amerika kerana pesona skrinnya yang ikhlas, mudah didekati dan boleh dipercayai. Beliau diraikan kerana kepelbagaian, daya tarikan engagement dan keupayaan mendalam untuk melakonkan watak-watak kompleks dengan kemanusiaan dan kedalaman. Hanks memulakan kejayaannya dalam televisyen dan komedi sebelum melonjak ke kemasyhuran dengan peranan utama pada tahun 1980-an. Beliau beralih dengan lancar daripada peranan komedi kepada persembahan dramatik, mengukuhkan statusnya sebagai bintang utama Hollywood. Kejayaannya ditandai dengan pelbagai peranan yang luar biasa dan pelbagai anugerah. Filmografinya yang ikonik termasuk Splash, 1984 peranan komedi romantis yang memecah masuk kejayaannya. Big, 1988 memperoleh pencalonan anugerah Akademi pertamanya untuk pelakon terbaik. Philadelphia, 1993 memenangi anugerah Akademi pertamanya untuk pelakon terbaik atas lakonannya sebagai peguam yang menghidap AIDS. Forrest Gump, 1994 memenangi anugerah Akademi kedua berturut-turut untuk pelakon terbaik untuk peranan utamanya, menjadikannya salah seorang daripada 2 pelakon sahaja yang mencapai kejayaan ini. Apollo 13, 1995 sebagai angkasawan Jim Lovell. Saving Private Ryan, 1998 memperoleh satu lagi pencalonan Oscar untuk peranannya sebagai Kapten Miller. Cast Away, 2000 memperoleh pencalonan Oscar kelimanya untuk persembahan solo yang hebat. Captain Phillips, 2013. Sully, 2016. A Beautiful Day and the Neighborhood, 2019 memegang watak Fred Rogers, memperoleh pencalonan Oscar untuk pelakon pembantu terbaik. Selain lakonan, Hanks juga merupakan penerbit, CTH, Band of Brothers, The Pacific, dan pengarah yang berjaya. Kerja suaranya untuk filem animasi, terutamanya sebagai Woody dalam franchise Toy Story, juga telah memberikannya sanjungan yang meluas. Daya tarikan berpanjangan Tom Hanks terletak pada keupayaannya untuk merangkumi integriti, daya tahan, dan semangat kemanusiaan, menjadikannya bukan sahaja legenda Hollywood tetapi juga titik rujukan budaya. Kecemerlangannya yang konsisten dan komitmennya yang tidak goyah terhadap seninya telah menjadikannya salah seorang tokoh yang paling dipercayai dan berpengaruh dalam pawagam.